Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni aku nak pergi ke negeri Perlis. Di negeri Perlis ni aku menginap di Hotel Brasmana Kuala Perlis. Hotel Brasmana ni dulu masa aku study dekat Perlis memang famous gila lah. Dia antara 4 star macam tu lah, lebih kurang kot. Dia macam hotel yang mewah lah orang kata zaman tu. So aku tak mampulah nak sewa zaman tu. So sekarang ni dengan harga RM125 aku dah dapat hotel, dapat menyewa dekat bilik hotel ni. Ini dia antara dia punya ruang lega dia, lobby dia. Ni kita naik lift dia duduk sini. Lift dia kita boleh tengok view luar. So hotel ni agak usang dah sekarang ni. Dia famous sebab dia berada di Kuala Perlis, dan Kuala Perlis lepas tu dia dekat dengan JT Kuala Perlis nak ke Langkawi. Satu lagi dia dulu ada tempat yang tempat lepak-lepak malam dia happening, ada seafood, ada semua, dan memang best lah dulu. Sekarang ni dah tak ada dah. Tu sedih tu, aku pergi sini aku duk harapkan kita orang boleh lepak dekat Kuala Perlis macam zaman-zaman dulu, ada tempat makan seafood yang murah, duduk tepi Kuala, dan memang cantik view dia. Lepas tu dengan lampu-lampu, dengan keadaan yang tak ada angin. Oh, ni bilik aku. Okey, bilik aku. Okey, sangat okey. Boleh aku bagi dalam 3.5 kot, sebab dia punya bilik ni agak ada macam kurang bersih sikit lah. Tapi okey sebenarnya, tak ada masalah pun, sebab aku duduk sini je dari dong aku. Tapi hotel dia, view dia memang menarik dan cantik. Aku dah minta kat dia view yang cantik. Aku nak hotel 2 katil, nak view yang cantik. So nasib baik dia bagi view dekat Kuala. So bilik air dia pun aku tengok tak berapa bersih hari tu, dengan ada rambut-rambut lagi tertinggal. Lepas tu dia ada macam cacing di dalam mozaik tu. Lepas tu dengan ada malam-malam dia ada macam benda-benda terbang yang kecil-kecil tu. Itulah. Tapi okey lah bagi aku. Tempat ni memang okey lah. Ni ruang dia. Ni ruang lega dia. Memang aku rasa macam okey lah tempat ni. Ni toilet dia dan sebagainya. Agak luas. So boleh duduk dalam 2-3 orang dalam ni. Memang okey lah. Sebab 120 lebih kan. Sebab bilik air dia pun okey lah kata. Tapi seram sikit lah, ada cacing tu sikit lah. Cacing kecil tu. Lepas tu dia punya view dia superb. Bilik ni view dia memang superb. Memang okey bagi aku. Bagi hotel bajet yang okey. Dulu hotel ni antara hotel yang mewah lah. Lepas tu dia punya makanan kat sini pun okey. Dia punya breakfast dia pun okey. Dia ada makanan-makanan ni view dia. Sepatutnya depan ni ada tempat lepak tau dulu. Sekarang ni dah tak ada. Dah hancur dah tempat lepak tu. Aku frust gila. Dulu makan seafood kat situ best way. Memang sangat best. Aku selalu makan seafood kat situ. Aku selalu healing kat depan tu. Tu tempat aku healing. Kalau macam aku dah stress dekat universiti, aku keluar naik kereta, aku healing kat sini malam-malam. Tengok orang orang mengail kat sini. Memang ramai orang mengail. Lepas tu ada orang lepak-lepak, ada buaya. Depan situ adalah Kuala Perlis, tempat tempat feri lalu. So bilik dia tu okey lah bagi aku. Boleh lah 100 lebih. Dengan ni dulu harga dia 300 lebih jugalah ke 400. Hotel ni macam usang lah sikit. Okey, itu saja. Bye.